Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Kita nak berbicara tentang satu fundamental question sempena berada di hujung Ramadan, iaitu tentang perubahan diri. Perubahan diri. Kita sudah berada pada 26 Ramadan. Malam ini 27 Ramadan. Alhamdulillah, satu nikmat yang tak terkata sebenarnya, direzekikan Allah untuk bertemu Ramadan lagi. Jadi kita bercakap tentang perubahan diri kerana di hujung ini kita sudah pun melalui satu latihan yang intensif. Intens. Orang kata apa? Tiada hari tanpa latihan. Setiap hari ada je benda yang patut mengetuk kita, patut mendidik kita, patut membuka hal-hal yang kita lupa dan kita leka selama ni. Contohnya bangun sahur tu saja adalah satu didikan sebenarnya kan. Bangun pagi nak makan hanya semata-mata untuk mempersiapkan diri menghadapi hari yang panjang tu. Didikan untuk kita bersiap siaga menghadapi ujian hidup kan. Banyaklah kan, namakan apa saja setiap yang kita lalui dalam bulan Ramadan ni ada didikan dia tersendiri. Jadi seharusnya sampai di hujung ini ada benda yang kita boleh ukur dan kita nak ukur untuk lihat adakah kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik. Okay, bercakap tentang perubahan. Perubahan ni bunyi klise, kita kena berubah. Orang yang tidak berubah tu orang yang sudah mati kan. Setiap hari kita punya sel-sel kulit pun berubah. Orang yang membuat keputusan untuk tidak berubah lagi itu adalah orang yang sudah memilih untuk mati sebelum mati. Perubahan adalah benda yang penting dalam kehidupan, menghantar kita ke hadapan. Menghantar kita ke depan. Jadi kalau kita cakap kita tak nak berubah, seakan-akan kita membiarkan diri kita berada di belakang. Orang lain dah ke depan dah, kita kat situ lagi kan. Sebelum Ramadan kita dah listkan apa aku nak hadap, apa target-target, apa yang nak diubah, apa rasa macam nak dibaiki dan sebagainya. Itu yang amalan yang diajarkan pada saya lah kan. Sebelum Ramadan listkan apa perangai-perangai buruk yang nak buang, apa benda yang nak dibaiki, supaya kita boleh ukur kan. Okay, fast forward tak apa, kalau tak buat pun tak apa. Kita dah lalui latihan ni. Macam mana nak ukur yang kita dah berubah, ataupun macam mana nak memastikan kita melalui Ramadan dalam keadaan Ramadan berjaya mengubah kita. Okay, saya nak bawa satu, saya cari tadi stage of changes ataupun fasa-fasa di mana manusia berubah kan. Ada satu graf tu, dia bentuk macam ni. Bermula dengan shock, terkejut. Kita terkejut dah masuk Ramadan. Jadualnya mengubah kehidupan kita, badan kita pun nak adapt. Kemudian dia akan jadi doubt ataupun self-denial. Self-denial ataupun menyoal, apa aku buat ni? Kenapa aku buat ni? Betul ke apa aku buat ni? Kan? Kita akan bertanya-tanya. Kenapa kita bertanya? Sebab kita nak regulate benda tu. Kita nak regulate perubahan yang sudah berlaku, yang mengejutkan kita tadi. Kemudian regulasi, kita memproses perkara itu, akhirnya akan buat kita sampai kepada satu titik, iaitu self-acceptance. Menerima keadaan. Okey, aku dah boleh adapt dengan jadual Ramadan. Aku dah boleh adapt dengan didikan Ramadan. Bangun malam, baca Quran, sedekah kan. Boleh adapt. Okey, fine. Inilah yang Ramadan nak sampaikan aku kepadanya. Self-acceptance tu sudah berlaku. Kemudian dia akan jadi experimentation. Kita cuba-cuba. Okey, hari ni saya nak tambah sikit lagi lah. So macam nak baiki sikit lagi lah, nak tambah bacaan Quran, boleh ke tak kan. Self-experimentation. Kemudian dia akan ada satu lagi fasa yang mana kita dah mula adapt. Kita dah mula mengambil dia sebagai diri kita kan. Diri kita ataupun kita sebut sebagai meaning making. Kita dah eksperimen kan. Lepas kita eksperimen benda-benda baru tu, kita dah mula memberikan makna kepada apa yang kita cuba-cuba tadi tu. Maksudnya, aku buat benda ni, rupanya ada kebaikan untuk aku. Kebaikannya adalah ini. Aku rasa macam
aku dah jumpa hikmah di sebalik perbuatan ni. Dan aku dah jumpa kenapa aku kena teruskan perbuatan ini lepas Ramadan. Kita membuat makna-makna yang menjadikan perbuatan kita terhubung kepada hati kita. Kita memahami benda tu. Bukan sekadar buat secara bentuk rupa, form, tapi sebab kita faham. Kenapa aku buat? Kalau aku tak buat, apa yang jadi? Kalau aku buat, apa yang jadi? Kan? Itu meaning making. Sehinggalah apabila kita memaknai sesuatu, sahabat-sahabat, kita akan pergi kepada integration. Kita boleh integrate perbuatan-perbuatan kita tu ke dalam kehidupan kita, menjadi peribadi kita. Itulah bagaimana sekali imbas, bagaimana jalan perubahan manusia. Itu saya tengok dekat satu gambar rajah sebenarnya. Yang mana bila saya renung gambar rajah tu, kita boleh kaitkan dengan Ramadan sebenarnya. Kita bermula dengan terkejut dan sebagainya, sampai kita accept lah benda tu, kita eksperimen dan kita buat mencerna benda tu, sehinggalah kita nak jadikan benda tu sebagai habit kita selepas Ramadan. Berubah tu satu perjalanan yang panjang. Sebab tu Allah bagi kita 30 hari ataupun sebulan, supaya kita boleh lalu benda tu. Kita boleh fikir, kita boleh renung, kita boleh masukkan ke dalam hati kita. Dan cantiknya 10 malam terakhir tu berada di hujung adalah kerana pada waktu itu hati kita betul-betul kena khusyuk untuk buat meaning making tadi. 10 hari terakhir tu kita perlu cut off all the distractions, supaya kita boleh mencerna hikmah-hikmah yang ada dalam apa yang kita lalui tadi tu kan. Perubahan bagi saya secara peribadi perlu didahului dengan kesedaran. Kalau orang tu tak sedar benda yang dia kena ubah, kalau dia tak sedar benda buruk sebagai buruk, benda baik sebagai baik, dia tak akan tinggalkan benda buruk tu, dan dia tak akan ambil benda baik. Jadi penting di awal-awal benda yang kita nak ubah adalah kita sedar apa yang kita kena ubah, kenapa kita kena ubah. Contoh, kalau kita ada sifat marah ataupun sifat suka mengumpat, jelaskan dalam fikiran kita kenapa marah tu buruk, kenapa mengumpat tu buruk, supaya kita rasa aku kena tinggalkan benda ni. Jadi maka akan bermulalah satu curve. Waktu kita nak tahan marah tu, susah rupanya. Ataupun nak tahan mengumpat tu, susah rupanya. Kita terkejut. Kemudian kita akan pergi kepada curve yang tadi tu lah, kan? Kita akan mula mempersoalkan, betul ke apa aku buat ni, betul ke aku nak tinggalkan benda ni. Sampailah kita menerima dan kita menjadikan dia sebagai benda yang kita pegang dan kita pertahankan. Itu sedikit tentang perubahan yang bagi saya penting. Dan saya nak kaitkan dengan surah Al-Qadar, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah Al-Qadar, surah yang bercakap tentang malam Lailatul Qadar, iaitu bermulanya dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkannya, Al-Quran itu, pada malam Lailatul Qadar. Yang mana Al-Quran ini, kata Syekh Salah, ibarat kilang. Kamu masuk ke dalamnya dan kamu keluar daripadanya sepatutnya menjadi orang yang baru. Kerana apa? Kerana sifat Al-Quran itu adalah mentarbiah. Dia membentuk. Dia ada acuannya. Kita masuk dalam acuan Al-Quran, kita keluar menjadi orang yang lain. Input, proses, output, kan? Kita masuk dalam Al-Quran, kita diproses oleh didikannya. Kita diproses sebab Al-Quran ni akan mengasak kita untuk merenung, untuk mencerna, untuk menilai balik diri kita, untuk muhasabah, untuk mencabar apa yang kita dah buat selama ni, untuk tinggalkan apa yang kita dah biasa buat. Itu sifat didikan Al-Quran, dan kita patut keluar daripada didikan Al-Quran tu menjadi orang yang berbeza. The fact that Al-Quran turun pada bulan Ramadan dan menjadi, Allah sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, sepatutnya mengingatkan kita, aku kena berubah pada bulan Ramadan, sebab Al-Quran itu sifatnya mengubah manusia, kan? Al-Quran turun dan dunia ini tidak menjadi sama lagi seperti dahulu, kan? Dan cantiknya apabila Allah Subhanahu Wa Taala
mengakhiri surah Al-Qadr ini dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sehingga terbit fajar. Malam yang diturunkan Al-Quran itu sejahtera sehingga terbit fajar. Kesejahteraan adalah perkara akhir yang manusia impikan dalam apa saja yang dia nak dalam hidup ni. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut salamun, salam yang banyak, kan, yang mana tiada keburukan yang boleh menyentuhnya pada malam itu. Al-Quran itu sifatnya begitulah, kan. Kalau dia ada, sepatutnya keburukan tidak sepatutnya ada di situ. Kalau betul-betul orang tu ada bersama Al-Quran. Dan salamun, kesejahteraan, macam saya sebut tadi, benda akhir yang kita impikan. Kalau kita tengok dalam kehidupan kita, kita nak kereta besar ke, rumah besar ke, bukan benda tu yang kita nak sebenarnya. Kita nak kereta besar sebab kita nak sejahtera perjalanan kita pergi jauh-jauh tu. Kita nak rumah besar sebab kita nak rasa sejahtera, tenang, duduk rumah tak sempit-sempit, kan. Kita nak naik pangkat, kita nak sejahtera dalam memberi. Kita nak income lebih ke untuk sejahtera nafkah keluarga. Kita nak sambung belajar sebab kita nak mensejahterakan ilmu kita. Kita nak beramal lebih baik, menambah kualiti, kan. Akhir sekali kita pergilah mana pun, ujungnya manusia nak rasa tenteram. Salamun tu satu maksudnya lagi adalah ketenteraman. Kita buka tafsir Al-Misbah, Syekh Quraisy Shihab apabila dia memetik daripada Ibnu Qayyim ketika mentafsirkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Beliau memetik kata-kata Ibnu Qayyim daripada kitab Ar-Ruh, yang mana beliau menyebut hati yang mencapai ketenteraman dan kedamaian menghantar pemiliknya daripada ragu kepada yakin, daripada kebodohan kepada ilmu, daripada riak kepada ikhlas, daripada khianat kepada amanat, daripada lemah kepada teguh, daripada sombong kepada tahu diri. Lebih kurang begitulah ayatnya. Dan Syekh Quraisy Shihab berkata, itulah alamat hati yang sudah mencapai kedamaian, dan itulah petanda hati itu sudah menemui Lailatul Qadar. Kan? Hati itu sudah berubah. Dia sudah berubah. Hati yang mencapai kesejahteraan itu meninggalkan hal-hal yang tidak sejahtera. Kan, kalau hari ni kita, sahabat-sahabat, saya sendiri, ada benda yang kita rasa tidak sejahtera, hubungan kekeluargaan ke, hubungan kita dengan diri kita sendiri ke, ada benda yang kita kena akui yang kita buat salah, kita lalai ke dalam kehidupan, kita tidak menghargai sepenuhnya masa, kita tidak menjaga kesihatan dengan baik contohnya, kita makan tak tentu arah. Kena akui benda yang kita buat silap tu, akui. Sebab benda tu kita kena tinggalkan untuk mencapai kesejahteraan. Dan itulah apa yang Ramadan buat sebenarnya. Itulah antara hikmah pensyariatan bulan Ramadan. Dia menyedarkan kita tentang nafsu amarah kita, yang mana sudah diberi makan dengan perbuatan makan minum kita, kan, yang kita layan ke nafsu kita selama ni. Kita disuruh cut off makan dan minum tu, supaya kita sedar kita boleh kawal diri kita sebenarnya. Kawal diri, sedar diri untuk berubah, kan. Nak berubah ni mestilah kena kawal diri, kan. Selama ni yang kita mengikut perasaan, mengikut kehendak tu, sebab kita tak kawal diri kita. Dan nak kawal diri, kena ada kesedaran diri lah, kan. Kena sedar perasaan kita tu apa. Kita kena namakan perasaan kita. Oh, aku tengah marah sekarang. Marah sebab apa? Marah, apa yang trigger marah pada waktu tu? So, kita boleh regulate. Kita boleh faham perasaan kita. Pertama sekali, saya sebut tadi sedar dulu, kan. Kita boleh faham perasaan kita. Kita boleh faham apa kondisi kita pada waktu tu. Kita kena faham juga apa yang trigger benda tu, supaya kita boleh regulate untuk membantu kita berubah. Regulate untuk bantu kita berubah.
nampak macam sistematik sangat kan. Tapi hakikatnya tidaklah sebegitu kan. Hakikatnya kita kena lalui pancaroba tadi tu lah, yang curve yang saya sebut tadi tu, curve yang banyak ada self denial dan sebagainya tu kan. Kita kena lalu drama kehidupan ni supaya semoga satu hari nanti Allah rezekikan kita menjadi orang yang dapat menjadi orang lebih baik. Khususnya kita mohon semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan mengurniakan kita keampunan, kerana tanda orang tu sudah diberi keampunan adalah dia semakin dekat dengan kebaikan. Dan kita harap itulah yang membantu kita untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, insyaAllah. Saling mendoakan di hujung Ramadan ini. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi pada video akan datang. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.